Try sikit. Dah. Lagi dulu mungkin ada lagu yang di favorite pun. Banyak. Banyak lagu. Dah sikit. Kalau kau dengar YouTube banyak lagu yang tak pernah kita main pun. Masih daripada album lama. Dengar balik rocking kan. So pasal kita pun pasal blues ni tak ramai, jadi orang pun tak over concentrate dekat blues lah. Tengok dekat komersial tu. Dan pada saya kalau komersial dah lama kita orang ambil lah. Orang tak boleh ambil. Jadi komersial sing tu bukan senang kan. Kalau blues tu okey, kira kan jalan kaki tu orang tak kisah. Itu dia punya apa. Bukanlah maknanya apa, orang tak kisah blues kan. Dan saya juga ingin nak emphasize kat sini. Kenapa blues game kena ini? Pendapat saya sendiri. Tahun 76 tu, bila main kat Stadium Merdeka dengan Ellie Cats dengan apa semua, terkeluar blues game sebab kita orang pakai jeans. Kita memang, kalau kita tengok first album dah start pakai jeans lah. Masa itu, grup lain ada jarang pakai jeans, pakai semua baju sama, pakai uniform. Tapi blues game, I think dari situ yang budak-budak muda masih suka lah kan. Tengok, oh ini lain ni, semua pakai blue jeans bukan jaket jeans. masih itu tahun 70-an tu. Kalau sekarang memang kita kan semua orang pakai jeans kan. Masa dulu jarang orang pakai jeans. Band semua pakai uniform. Dia lebih dekat. Semua pakai Discovery pun pakai uniform. Dulu kan tak ada. Baju Bola besar. Lagi tidur besok pun malam main konsert juga. Itu dia blues dia. Ya. Identity blues. Pasal panjang ke mana? For those who wear blue jeans. Dia pun dah cakap lah. Memang blues ni ada kedua dengan blue jeans. Yang kena. Betul tu. Raya blues. Raya blues. Raya blues kena. Okey, Melaya blues tu. Macam mana dapat idea? Very nice song. Tak lupa lah. Java Blues. Daripada Java blues sikit. Agak Java blues lebih kurang. Tapi adalah lain-lain dia. Ya. Ini apa? Apa dulu? Nazareth. Nazares, ya. Actually, 12 bar blues ni sama all over the world. Kalau 12 bar lah, dia takkan polak benda kopi, tak ada. Dia sama je. Kalau 12 bar ni, dia macam pantun dulu. Tak ada chorus, tak ada apa. Verse je. Lepas tu, solo. Lepas tu, so, you boleh buat you boleh suka je. Dia takkan sama dengan yang lain. Tapi banyak kalau lagu lain tu ada chorus apa semua, itu dah tak boleh lah. Itu dah kira. Kalau kita ikut dah kira plagiarism kan. Dah kira ambil lagu orang. Dekat sini melamak plagiarism. Okey, Datuk, last daripada saya. Okey, saya nature bisnes saya kasut. Okay. So kebanyakan konsert blues gang. Okay. Dia biasa formal kasut dia macam mana tu? Okey. Kalau dulu kita suka pakai, dulu lah tahun berapa dulu, Warrior. Kalau Funky Warrior tu. China ni. Bukan Kickers Kickers lepas tu lah saya Kickers memang saya favorite juga. Kickers dan kasut tak apa sangat lah, tak apa. Sekarang ni saya pakai Dr. Martin lah. Sebab saya tengok Dr. Martin dah. Untuk perform bukan pakai dia lah. Yalah. Pakai. Kalau ada orang sponsor kita pakai. Right. Macam dulu pernah sponsor Bata pernah sponsor dulu. Ini yang Susah nak jawab. okey, tak ada. Boleh jawab. Saya 75. Bulan 8 ni genap 75. Berapa bulan tu? 14 bulan. Wah, sama dengan anak saya 14 bulan. Okey. Ini dia. Aku umur dah cukup. Sikit besar. Kami Datuk. sama dengan dia. Dia baju dia boleh lagi kan? Okey. Sudah dia belum. Kita ni kita last ni kita minta satu lagu lagi lah. Pendek je. Yang Datuk fikir okey je. Kalau aku tetap menanti tu dah ya. Terkenang tu. Keluar. Apa dia? Terkenang. Oh, terkenang. Terkenang. Lama dah tu. Oh, lagu tu dah. Kita try lah masa ini. Okey. Juga. Okey. Terkenang. Okey. Terkenang. Yes. Senyuman manismu.
terbaik. Betapa riang dirimu, kehairanlah jika engkau dipuja. Memang cantik menawan hati jejaka. Masih ingat mula kita bersua, ketika itu kau bersama seorang pemuda. Memang jodoh telah ditentukan, dan lama kemudian kita disatukan. Tapi kini kau telah pergi, tinggalkan aku dan anak ini. Engkau pergi bersama orang berada. Memang nasib diriku sedemikian rupa. Terlindung. Duduk ke depan. Tiga orang je tinggal. 3 orang ni. Tapi kan memang ada lagi, tambah lagi. Tambah lagi, kan? Ada. Alright. Yang original. Di kucing. Oh, baik. Oh. Nangis orang kat luar tu. Boleh limited ni. Limited Limited. edition. Limited. Okey, semua Okey, bawa ni. dapat merchandise yang sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, buat masa ini majlis dah bersudah setakat ini. Saya serahkan kepada Cik Rosan untuk sedikit sepatah dua kata. Alhamdulillah.